Hai, salam sejahtera. Saya Cikgu Syahril. Hari ini kita akan belajar subjek pendidikan moral tahun 5, unit 10, bertemakan kejujuran. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan tajuk pengiktirafan kerana kejujuran pada muka surat 91, buku teks pendidikan moral tahun 5. Hari ini kita akan melihat dan juga memahami situasi dengan Persatuan Peningkatan Nilai Moral Tiruvalluvar menganjurkan sambutan Hari Kanak-Kanak di Kampung Teratai. Anisha telah dipilih sebagai penerima anugerah kejujuran di Kampung Teratai. Mari kita lihat penerimaan anugerah kejujuran di Kampung Teratai bersempena sambutan Hari Kanak-Kanak di Kampung Teratai. Okey, kita sama-sama kita mendengar dan juga melihat biodata penerima tersebut. Jom kita mulakan. Para hadirin sekalian, bersempena dengan sambutan Hari Kanak-Kanak, Persatuan Peningkatan Nilai Moral Tiruvalluvar dengan bangganya ingin menyampaikan anugerah kejujuran kepada seorang kanak-kanak dari kampung kita. Izinkan saya untuk membacakan biodata penerima anugerah tersebut. Biodata penerima. Anisha yang berumur 11 tahun merupakan seorang kanak-kanak yang berasal dari Kampung Teratai. Dia telah banyak menunjukkan sikap kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat. Dia sentiasa bercakap benar dalam apa-apa jua situasi. Sifat keikhlasannya juga sentiasa menjadi perbualan dalam kalangan masyarakat Kampung Teratai. Selain itu, dia tidak mengharapkan sebarang balasan bagi setiap bantuan yang dihulurkannya kepada warga emas Kampung Teratai. Setiap hari, Anisha akan membantu seorang warga emas yang berniaga di pasar. Dia tidak pernah mengharapkan sebarang bayaran. Amalan kejujuran dan keikhlasannya itu wajar dijadikan teladan oleh kanak-kanak lain di kampung ini. Okey, itu adalah biodata penerima anugerah kejujuran di Kampung Teratai bersempena sambutan Hari Kanak-Kanak di Kampung Teratai. Okay, kita lihat di sini Anisha yang berumur 11 tahun, dia telah menunjukkan sikap yang jujur dalam hidup bermasyarakat. Di antara sikap-sikap yang dia tunjukkan, sikap jujur yang ditunjukkan adalah dia sentiasa bercakap benar dalam apa jua situasi. Ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang bersikap jujur di dalam masyarakat. Dia akan sentiasa bercakap benar walau apa jua keadaan, apa jua situasi. Dan juga sifat keikhlasannya itu sentiasa menjadi perbualan di kalangan masyarakat Kampung Teratai.
Maknanya Anisha ini mempunyai satu sifat yang ikhlas, melakukan apa-apa jua perbuatan ataupun percakapan, dia sentiasa menunjukkan sikap ikhlasnya pada masyarakat kampung Teratai. Dan daripada sikap dia itu, keikhlasan dia itu, dia telah menjadi perbualan yang di kalangan masyarakat kerana dia menunjukkan sifatnya yang sangat baik dan jujur. Okey, selain daripada itu, dia juga rajin memberi bantuan kepada warga emas yang berada di kampung Teratai. Di samping juga sering membantu, dia juga tidak mengharapkan sebarang balasan. Maknanya dia melakukan tu dengan ikhlas dan amat memberi khidmat yang untuk membantu warga emas yang seperti kita tahu yang ada kalanya memerlukan bantuan daripada orang lain untuk melakukan sebarang aktiviti. Okay, Anisha juga setiap hari, pada setiap hari Anisha juga akan membantu seorang warga emas yang berniaga di pasar. Itu menunjukkan Anisha ini adalah seorang yang sangat-sangat ikhlas dalam perbuatannya, dan juga jujur. Ini juga kita boleh lihat dengan dia tidak mengharapkan sebarang bayaran apabila dia membantu warga emas tersebut berniaga. Dengan sikap yang ditunjukkan oleh Anisha, maknanya amalan kejujuran dan juga keikhlasan itu wajar dicontohi oleh kanak-kanak lain di kampung Teratai. Saya harap murid-murid dapat memahami apa yang disampaikan dalam tajuk kita pada kali ini adalah pengiktirafan yang diberikan pada seorang yang bernama Anisha yang baru berumur 11 tahun, di mana dia telah menunjukkan sikap-sikap yang baik, sikap-sikap kejujuran yang baik, keikhlasan dalam membantu masyarakat di kampungnya, terutama pada warga emas yang di mana diharapkan dapat memberi contoh dan tauladan kepada kanak-kanak lain di kampung Anisha. Okey. Daripada sini kita dapat lihat dengan menonjolkan sikap kejujuran kita boleh menjadikan masyarakat kita harmoni dan juga kita juga akan disenangi oleh orang sekeliling, terutama dalam masyarakat kita, dalam kita menunjukkan sikap yang jujur dan juga ikhlas. Okay. Saya harap murid-murid dapat faham berkaitan dengan kejujuran yang kita lakukan. Mana tahu nanti kita akan diiktiraf ataupun diberikan sesuatu penghargaan oleh masyarakat, tak kiralah siapa, mungkin pihak sekolah ataupun di tempat kita tinggal. Dengan pengiktirafan itu adalah satu penghargaan buat kita dengan apa yang kita tunjuk, sikap kejujuran yang kita tunjuk, sikap keikhlasan yang kita tunjuk, yang banyak membantu masyarakat sekeliling. Okay, kita pergi pula pada soalan-soalan yang kita perlu jawab. Di situ terdapat 3 soalan. Okey, kita akan pergi pada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Jelaskan contoh amalan jujur kamu selain yang dimiliki oleh tokoh ini. Okey, kita lihat balik tadi pada Anisha tadi. Anisha tadi memiliki sikap jujur dan juga keikhlasan.
Seperti apa? Seperti membantu warga emas. Kita boleh lihat kembali, dia juga sentiasa bercakap benar. Salah satu sikap jujur yang sangat-sangat orang akan hormati adalah kita bercakap benar dalam apa jua situasi. Walaupun situasi tersebut kita bersikap jujur, orang tidak senang dengan kejujuran kita, tapi dengan kejujuran itu akan ada orang hargai. Selain itu adalah sifat ikhlasan dalam membantu melakukan sesuatu perkara, dan juga tidak mengharapkan sebarang balasan pada setiap bantuan yang diberikan oleh Anisha. Itu adalah antara amalan jujur yang dimiliki oleh Anisha. Selain daripada sikap yang ditunjukkan oleh Anisha tadi, kita juga boleh menyeraikan beberapa sikap yang lain. Yang pertama di sini saya telah senaraikan ada 4 contoh amalan. Yang pertama adalah memulangkan barang yang dijumpai kepada pemiliknya. Sebagai contoh, kita pergi berjalan di mana-mana, sama ada kita tengah berjalan di tengah padang ataupun di mana-mana sajalah, mungkin di pasar raya ataupun di mana-mana, ataupun kita tengah berjalan, kita jumpa di pejalan kaki tu, kita jumpa dompet, kita perlu pulangkan. Kita bersikap jujur, kita tak perlu ambil. Kita pulangkan balik dengan berbagai cara lah. Sama ada kita pulangkan kepada pihak polis, ataupun kita boleh dapat nombor alamat rumahnya melalui nombor kad pengenalan yang ada, kad pengenalan yang ada dalam dompet tersebut, ataupun apa-apa sajalah barang-barang berharga, terutamanya barang berharga yang kita sangat yang mengandungi dokumen-dokumen penting dalam yang diperlukan untuk kehidupan seharian, kita haruslah pulangkan pada pemiliknya. Bukan kita ambil ataupun kita buang. Kita dengan sikap jujur tu kita dapat membantulah. Yang kedua adalah sentiasa bersikap jujur dalam setiap permainan yang kita sertai. Sikap jujur ini adalah penting supaya setiap riadah ataupun permainan yang kita sertai itu dapat melancarkan pertandingan ataupun permainan, dan juga tidak akan berlakunya sesuatu perkara yang tidak baik seperti pergaduhan ataupun perasaan tidak puas hati. Itu adalah satu sikap yang jujur. Yang kedua adalah yang ketiga adalah sentiasa beratur di dalam barisan. Contohnya di sini adalah jika kita hendak membeli makanan di kedai yang orang sedang ramai yang ingin membeli, kita beratur dalam keadaan yang mengikut barisan yang telah ditetapkan. Itu adalah satu sikap jujur. Sebab jika kita tidak berlaku jujur, kita memotong barisan, itu akan menimbulkan perasaan tidak puas hati antara satu sama lain. Yang keempat, tidak mengambil kesempatan di atas kepercayaan orang lain. Maksudnya di sini adalah jika ada orang memberi kita pinjam barang, kita perlulah menjaga dengan sebaiknya. Menjaga dengan sebaik supaya barang itu tidak rosak ataupun hilang. Maknanya kita jujurlah. Ataupun kita nak pinjam, contohnya kita nak pinjam barang untuk kita lakukan perkara yang kita nak lakukan, tapi bukan kita nak lakukan perkara tersebut, kita melakukan perkara. Contohnya kita nak pinjam raket untuk bermain, tapi sebenarnya kita pinjam raket tu bukan untuk kita pinjam raket tu untuk orang lain. Apabila rosak, kita menyalahkan orang lain, padahal kita tidak jujur dalam
waktu kita meminjamkan sebelum ini, kita telah cakap kita yang nak pakai, kita yang nak memakainya lah. Okey, itu adalah soalan yang pertama. Soalan yang kedua adalah bagaimana kamu memupuk amalan jujur dalam hidup bermasyarakat. Di sini ada 3. Yang pertama adalah sentiasa berfikiran positif pada setiap masa. Maksudnya di sini, untuk memupuk sikap amalan jujur, kita sentiasa berfikiran positif. Maknanya, sebagai contoh, kita nak bercakap benar pada setiap orang. Kita lihat orang tu contohnya nak pinjam duit, kita pun ataupun nak pinjam apa-apa sajalah yang memerlukan kita memberi jawapan. Kalau kita tak ada duit, kita kata tak ada duit, kan? Ataupun macam kawan kita nak pinjam duit ke, kan? Tapi kita tengok dia ni macam tak boleh percaya je, kita pun berbohong. Maknanya tidak bercakap benar, kita dah tidak jujur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sikap menyayangi orang lain dengan tidak mengambil kesempatan. Seperti yang soalan pertama tadi, kita perlu ada sikap sayang, menyayangi, contohnya pada kawan kita lah, dengan tidak mengambil kesempatan. Contohnya, dengan sikap baiknya kita tidak ambil kesempatan, kita tidak jujur dalam persahabatan. Maknanya kita tidak sayang dia, kita hanya berkawan dia sebab dia kaya, sebab dia banyak duit, sebab dia suka belanja kita. Maknanya kita tidak jujur. Sampai itu kita ambil kesempatan, kita habiskan duit dia. Tapi sampai masa bila dia perlukan pertolongan, kita tak nak tolong. Itu adalah satu sikap yang tidak jujur dalam sahabatan. Yang terakhir adalah sentiasa memikirkan hak orang lain. Maknanya di sini, kalau kita ada diberi barang, kita kena fikirkan barang tu, kalau kena berkongsi, kita kena fikirkan apa yang kita dapat tu adalah hak sepatutnya orang lain tu dapat, kita tidak ambil. Walaupun kita boleh ambil, tapi kita memikirkan itu adalah hak orang lain, kita perlu bersikap jujur. Maknanya kita ambil apa yang kita perlu sahaja. Sebagai contoh, kalau kita dalam waktu perkhemahan, kita waktu makan, kita makan secara secara buffet. Maknanya bila kita ambil makanan tu, kita ambil, contohnya kalau diberi kata untuk ambil 1 ketul ayam saja, kita kata ambil 1 ketul sajalah, tak perlulah ambil lebih. Itu memandangkan tidak jujur. Kita dah ambil hak orang lain. Okey, soalan yang ketiga adalah, apakah perasaan kamu apabila dapat mengamalkan sikap jujur dalam hidup bermasyarakat? Okey, seperti biasa, kalau kita mengamalkan sikap jujur, kita mestilah merasa gembira dan seronok, kerana dengan kejujuran itu akan dapat membentuk sikap yang baik, dan juga dapat masyarakat juga akan dapat hidup aman dan harmoni jika semua orang bersikap jujur. Terutama kita lah. Kita kena bersikap jujur dulu, baru kita harapkan orang lain bersikap jujur. Saya rasa setakat itu saja pada pembelajaran pada kali ini. Kita akan jumpa pada pembelajaran akan datang. Semoga murid-murid dapat memahami apa yang nak disampaikan pada tajuk pembelajaran pada kali ini. Kita akan jumpa lagi. Jaga diri baik-baik dan bye-bye.